Apakah status zikir-zikir yang terdapat dalam himpunan zikir-zikir ma'thurat yang disusun oleh Hasan Al-Banna? Bolehkah zikir-zikir ini dibaca secara berjamaah? Sumpah lain-lain juga, zikir lain juga. Zikir ni boleh jama'i, boleh tidak. Hak mana sabit berdasarkan Nabi SAW, dia buat ramai-ramai, boleh buat ramai-ramai. Hak mana tidak sabit, tak boleh lah. Begitu, tidak molek sekurang-kurangnya, tidak molek. Kita ikut Nabi SAW buat lagu mana. Sebenarnya zikir-zikir ni dalam istilah agama dia buah makna dia, termasuk semaya tu. Aqimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang untuk zikir kepada aku. Zikir ni juga. Ngaji Quran pun zikir juga. Ngaji Quran pun zikir juga. Orang duduk faham zikir ni mana hak lain, tidak. Kan Nabi bertadarus dengan Jibril. Ajma'in lah tu, jemaah ada. Jadi bolehlah kita nak baca ramai-ramai. Boleh puasa, kau tidak boleh puasa, dia masalah waktu tu. Tapi biar tentu ada. Dia tentu ada. Kalau tak ada, tidak lebih baik kita tidak tahu tentang agama. Kalau hak baik tu dah dia ada. Banyak ni. Ada lagi. Tak ada ni. Ni pun tak ada ni. Jadi tidak lebih baik Jadi Hasan Al-Banna siapa pun, dari segi ada asasnya itu adalah ada asas. Tapi kita nak buat sebagai suatu ketetapan, mesti gini. Mungkin untuk mengajar anak-anak buah, sekadar mengajar untuk dia tahu apa dia, biar dia boleh turut molek, sekadar tu dah. Nak kata mesti kalau lepas maya gini, tak ada ketetapan lagu tu, tak ada. Sebab Nabi ada buat macam-macam. Sekadar untuk nak mengajar, nak beritahu apa benda lagu ni Nabi buat. Semaya Zuhur dia baca derah, ada untuk mengajar, untuk ayat apa dia baca. Bukan nak sebagai sunnah nak suruh ikut buat lagu tu dah. Tu contoh dia lah.